Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan kelas kita pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, insyaAllah saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Irfan Zikri. Saya sebagai Ketua Jabatan Teknikal di MIMGO lah. Okey, semua okey ya? Kita nak mulakan kelas pagi ni. Okey, tak apa, kita mula je dulu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita buat pengenalan tentang sistem di MIMGO lah. Yang mana uh, mungkin ada yang tak tahu lagi. Okey, saya perkenalkan tentang syarikat dulu lah, yang mana Mimgol ni ditubuhkan pada tahun 2021. Uh, yang dah tahu, tak apa, kita keep remind je lah. Uh, Ditubuhkan pada tahun 2021, yang mana sistem ni develop in-house juga, yang mana teknologi KBSE yang supply lah untuk sistem Mimgol ni, yang mana fully support by owner yang sama. Maksudnya teknologi KBC owner yang sama dan MIMGOL pun owner yang sama. Yang mana kita jaga dari segi data, server dan lain-lain lah. Ya, maintenance pun teknologi KBC yang jagakan untuk MIMGOL. Okey. Dan teknologi KBC ditubuhkan pada tahun 2007. Pada tahun 2007. Sekarang dah berapa, lebih kurang 16 tahun, 17 tahun, lebih kurang macam tu. Hmm. Okey, kita mula daripada web page Mimgol. Okey, nanti saya ceritakan tentang apa features yang kita akan datang untuk MIM. Okey, kita mulakan daripada home lah, daripada home page. Okey, yang ni yang saya buka ni adalah web page untuk Mimgol. Okay, kalau nak search pun semua pun dah maklum lah, meme.com.my, kita akan keluar lah web page Meme Goal. Okay, muka hadapan ni, sekarang kita ada ini punya. Okay. Okey, bila buka je dia akan terus keluar macam ni. Yang mana, tapi yang ni untuk desktop saja, maksudnya untuk laptop ataupun PC. Kalau handphone, menu dia yang belah belah atas ni akan ada di sebelah kiri dalam bentuk garis tiga kat handphone lah. Yang ni untuk desktop. Okey, yang ni yang mana kita paparkan harga semasa untuk meme yang berubah setiap 15 minit. Kat sini pun bagi tahulah, last update adalah 9.45 lah. Ni 9.45 je. Saya try refresh. Ha, saya login dulu. Last update adalah pukul 10 suku. Tapi untuk harga emas, tuan-tuan dengan puan-puan, saya nak maklumkan Sabtu Ahad memang harga tak bergerak lah. Maksudnya market worldwide tutup. Harga berubah ni Isnin sampai Jumaat. Isnin hingga Jumaat. Okey. Lepas tu kat sini kita nak bagi tahu kita punya spread. Okey. First sekali, okey, yang ni harga emas di JSS. Harga emas di JSS. Okey, yang mana 587 pada hari ini. Kalau sesiapa yang nak beli ke apa-apa untuk di dalam akaun JSS, 587 sahaja. Yang mana belian semula, maksudnya buyback yang MIM beli semula pada harga 544. Ha, okey. Ini untuk item MIM sahaja ya. Kita kita dapati ada yang salah faham, yang mana
Belian semula ni untuk emas-emas brand lain juga. Okey, itu taklah. Yang ni hanya untuk item MIM sahaja. 544 per gram. Okey, yang mana spread value lebih kurang 7%. Lebih kurang 7%. Okey. Kalau nak cakap termurah tu tak, dan tak terlampau mahal dan tak terlampau murah. Kita tengah-tengah lah. Ada juga yang persoalan yang timbul. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen je. Saya cuba bantu jawab lah. Ada juga yang tanya, NIM sebenarnya nak compete macam mana? Harga rendah ke? Harga tinggi ke? Macam mana? Kita tengah-tengah kita buat, sebab yang mana kita buat spread value macam ni, yang mana kita boleh tampung semua overhead kita untuk reseller kita dan lain-lain lah. Uh, Okey, kalau untuk saya sambung. Okey. Okey, kalau sekarang ni, ini homepage, yang ni semua dah tahulah untuk harga yang akan update setiap 15 minit. Dan yang kedua, kita punya ni meme reseller network lah, yang mana atau ada ahli-ahli baru yang nak cari apa, introducer ataupun pembimbing, kita boleh tekan dekat sini lah. Meme reseller network ni, yang mana ada semua reseller kita dalam ni. ha, Contoh dia nak cari yang partner scale kan, yang paling tinggi. ha, tapi tak semestinya yang paling tinggi ni yang paling bagus. Itu saya nak maklumkan lah. Okey, lepas tu kita carilah bagaimana. Saya Selangor, kita search Selangor lah. Kat sini ada semua list reseller kita. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah berdaftar lagi nak cari pembimbing, boleh cari dalam ni. Ha, Contoh dalam ni kita boleh cari contoh siapa yang kita rasa, kita tengok gambar dia, dia boleh bimbing kita. Kita boleh cari dalam ni lah. Ni semua list dia. Ni yang tak ada gambar ni, kita punya reseller tak letak gambar lah. Saya boleh cari dekat negeri mana yang dia duduk. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke ni lah. Ni dia bagi tahulah harga dikemas kini setiap 15 minit. Okey, seterusnya kita turun ke bawah. Okey, ini produk kita lah. Yang mana kalau yang dah biasa beli, dia pun dah tahu kita tak beli dekat direct purchase. Kita beli melalui akaun GSS, yang mana kita boleh simpan serendah RM50. Okey, tak apa, saya turun lagi. Yang ni harga dia lah, nak dipaparkan. Mungkin ada kawan-kawan yang nak beli tapi tak nak daftar. Tak apa, kita cari je introducer ataupun cari je upline. Kita contact dia, cakap saya nak beli tapi saya tak nak beli, saya tak nak buka account. Okey, tak apa, kita bagi harga yang ni lah. Yang ni untuk mana yang untuk reseller, kita bagi harga yang ni. Tapi apa-apa pun, nak tak nak, kita prefer buka account, dapat harga lebih murah lah daripada direct purchase. Ya. Okey, ini pula yang mana news kita tentang produk ataupun apa-apalah. Uh, Package ke apa semua ada kat sini. Yang ni antara produk baru kita. Dia bukan produk baru, dia kita panggil macam ribbon. Macam tu lah. Sebab sebelum ni kita pernah keluarkan 10 dirham, tapi kita dah stop production dan sekarang kita continue balik untuk 10 dirham. Upcoming kita akan ada 5 dirham pula, insyaAllah. Dan ada lagi lah. Ha, yang ni hijaiyah yang mana nak beli. Okey, yang ni saya ceritakan pula. Yang ni untuk bab zakat. Yang mana nak membayar zakat. Yang ni khususnya untuk Selangor dan Kedah. Yang mana sekarang kita jadi amil ataupun ejen untuk zakat negeri Selangor dengan zakat negeri Kedah. Yang mana siapa nak bayar boleh contact admin cawangan kita. Contoh kalau kat Kedah boleh contact Jitra ataupun Alustar. Kalau untuk Selangor boleh kontak HQ Shah Alam dan Pangi. Okay, yang mana insyaAllah kita punya admin boleh bantu untuk kirakan berapa zakat yang dikenakan untuk tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, saya cerita tentang zakat sikit lah. Mungkin ada yang tak tahu. Okey, untuk zakat, yang ni lah, emas bukan perhiasan. Dan kita pun kat sini
bukan perhiasan punya. Kalau untuk perhiasan pun boleh kita bantu kira kan. Dan kita pun terima semua jenis zakat. Yang mana 2 bulan lepas Lembaga Zakat Selangor datang ke HQ MIM yang mana dia beri taklimat tentang penerimaan zakat sebagai ejen dan bagi tahulah yang sekarang Lembaga Zakat Selangor benarkan semua jenis zakat. Yang mana MIM boleh terima semua jenis zakat. Okey, pengiraan dia adalah 85 gram nisab yang mana haul dia adalah 1 tahun. Contoh tuan-tuan dengan puan-puan, saya mudah punya kiraan lah. Yang mana bulan satu simpan emas sebanyak 50 gram. Dan bulan 2, bulan 3, contoh sampai bulan 3 baru cukup 85 gram. So, haul tuan-tuan dengan puan-puan bermula daripada bulan 3. Maksudnya 8 haul dia bulan 3 sampai bulan 3 tahun depan. Baru dikenakan zakat sebanyak 2.5% daripada keseluruhan emas. Hmm. Perak pun sama, 595 per gram. 595 gram. Okey, dia ni ada news dia lah. Ha, boleh tengok kat sini ataupun produk-produk baru ke. Okey, kita turun dekat carta yang mana ni adalah chart untuk harga emas masa. Semua pun dah maklum harga emas sekarang unpredictable yang mana kita sendiri pun tak boleh predict harga emas. Yang mana kalau semua tahu ini 12/9 daripada awal bulan ni. Awal bulan ni memang harga start bulan 9. Setahu saya start bulan 9 ataupun pertengahan bulan 9 sampai sekarang harga emas naik 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 sampailah hari ini. Ni semalam lah. Yang ni mungkin boleh boleh tengok nanti kan. Kita kat sini sebab harga berubah setiap 15 minit yang mana kalau pergi kat carta ni dekat chart ni kalau kita tekan dekat garis dia tu ada contoh 9 Oktober ni yang saya tekan ni paling tinggi 591, paling rendah 576 dengan average dia antara hari dalam hari tu average dia 583. Hmm. Okey. Okey, kita turun pula dekat bahagian news. Yang mana yang ni news yang akan kita bagi tahu contoh upcoming seminar kita akan buat kat mana apa semua package reseller. Hari tu ada yang tanya kan package reseller kita. Sebab kalau promosi package reseller macam sebab sekarang kita buat promosi package reseller yang mana selalu berlanjutan-berlanjutan. Sometimes kita akan buat tak ada promosi yang mana kita bukan sewenang-wenangnya nak open untuk semua lah. Okey, contoh yang ni kita tengok sikit lah untuk yang ni upcoming seminar ni. Okey, upcoming seminar jadi kecil. Okey. Okey, upcoming seminar insyaAllah kita minggu hadapan 17 Oktober pukul 8 malam hingga 10:30 malam. Kita ada tausiah maghrib dengan Tuan Guru Syekh Zainal Asri. Lepas tu kita ada program di Pertam. Ni tuan-tuan boleh tengok lah dekat webpage kita. Boleh tengok kat webpage kita. Lepas tu kita ada seminar dekat Bertam. Lepas tu kita ada buat seminar dekat Symphony Hotel dekat Ipoh, kat Ipoh Perak. Lepas tu kita ada seminar dekat Mim Gold sendiri kat HQ 2:30 petang. Mungkin ada yang tak suka online, kita boleh datang secara fizikal dekat HQ Shah Alam. Lepas tu kita ada buat dekat Batu Pahat dan lain-lain. Okey, okey, ni pula kita ada package reseller, ada semua segala ni semua boleh tengok kat sini. Okey. Segala news tuan-tuan dengan puan-puan boleh tengok kat sini lah package reseller ke program MIM yang akan buat selepas ni ke dan seterusnya lah. Okey, turun bawah pula yang ni adalah listing collaboration MIM Gold dan
agensi lain lah, NGO ataupun ataupun uh, apa, perbadangan kerajaan lah. Okey, yang ni semua boleh tengok lah sendiri. Hmm. Kita punya collaboration dengan SPPZ, Johor Online News, Johor Wakaf, ada Darsa, SGCC pun ada. Okey, seterusnya saya hari ni saya takkan cerita yang pasal useful link ni. Sebab hari ni saya nak cerita tentang Minggu punya sistem bahagian dalaman lah. Yang ni insyaAllah kita akan buat next session punya kelas yang mana khususnya semua boleh join, dan khususnya kita akan buat untuk reseller. Mungkin bukan saya yang menyampaikan, mungkin kita akan minta kita punya team, saya punya team yang mana dia akan apa, akan sampaikanlah tentang useful link ni, kita punya privacy policy, product disclosure sheet, reseller handbook dan sebagainya lah. Nah, okey, yang bawah sekali ni adalah contact number untuk semua cawangan kita. Ha, ini shortcut je lah, nanti saya tunjukkan di bahagian atas pula. Okey, seterusnya kita pergi dekat About Us. About Us ni yang mana semua nak tahu tentang kita punya syariah advisor ataupun siapa di belakang tabir Mim Gold ni sendirilah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan dekat the company ni. Kalau siapa ada phone tu boleh try terus, boleh tengok terus kan. Supaya nanti kita tak lag, maksudnya tak ketinggalan lah, tak terlupa. Hmm. Okey, ni our story. Boleh boleh baca apa semua. Hmm. Okey, turun bawah lagi. Okey, ni Syariah Advisor yang mana Dr. Zarudin Abdul Rahman menjadi nasihat syariah. Okey, yang ni mungkin ada yang tertanya-tanya. Uh, dan saya pun nak maklumkan kepada semua. Okey, yang mana Mim Gold ni 100% Bumi Putra Islam. Yang mana daripada kita punya ownership sampailah ke staff semua Muslim Bumi Putra. Okey, yang ni Tuan Haji Muhammad Nazri bin Muid sebagai Executive Director dan Tuan Haji Amran bin Bachok sebagai CEO kita, Chief Executive Officer. Tuan Muhammad Zafri Hilmi sebagai Operation Lead. Nanti insyaAllah kita akan update lagi lah. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok lagi lah kita punya team. Ya, ini boleh belik nanti apa semua. InsyaAllah kita akan tambah tambah baik lagi lah. Mungkin nak tahu yang the latest one kan. Mungkin ada yang dah pernah kenal semua-semua ni, yang pernah datang HQ MIM ataupun pernah berjumpa. Okey, seterusnya kita pergi kat Syariah Advisor. Yang mana Dr. Zarul Abdul Rahman lah. Ni dia punya pengenalan dia. Semua boleh tengok. Okey, Syariah Certificate. Yang ni pun kita akan update dari semasa ke semasa lah, insyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi bahagian news. Rasanya news tadi yang tadi ni. Ni kalau newsroom yang mana nak tengok terus dalam ni, boleh tengok kat sini kan. Tapi dekat webpage tu semua dah ada. Cuma webpage tu dia compile jadi shortcut lah kat situ. Ya. Ni kita punya program. Semua ada dekat news. Okay, seterusnya kita pergi dekat produk pula. Okay, produk ni yang mana tuan-tuan dengan puan-puan boleh tengok kita punya produk yang mana ada lagi available macam ni, ada untuk withdrawal only apa semua. Semua ada kat sini lah. Yang mana, okay, saya tunjuk yang biasa, kebiasaan orang beli lah. Gold wafer dan gold dinar. Ni kita hot item lah kita panggil. Okay, yang ni kita macam dekat meme, saya nak bagi tahu kita transparent. Yang mana saya pun transparent, saya cerita pun saya cerita transparent lah yang mana proses meme goal ni. Kita sediakan stok yang mana kita statekan berapa pieces yang kita ada. Ha, kita maksudnya kita tak adalah kita jual, kita yang meme ada 5 tapi kita jual 10 tak ada. Yang mana ada, yang tu yang kita statekan. Ha, kita bukan jual emas atas kertas tapi kita jual emas apa yang ada. Okey. Yang okey, semua kalau nak tengok balance stock, okey, contoh saya tekan 1 dinar dulu.
Okey, contoh nak tengok balance stock yang Meme Gold ada, uh, boleh tekan, tapi kena login dulu, daftar account dan login dulu, baru boleh tengok berapa Meme ada item tu. Okay, upcoming features kita akan tambah baik lagi lah, yang mana setiap branch tu bila dia tekan branch tu dia boleh tengok berapa balance stock yang branch tu ada. Ya. Untuk sekarang semua dalam satu rumah lah, yang mana sekarang semua stok ada dekat dalam dalam satu rumah. Baru kita akan pas-pas dekat branch lain. Okey, yang mana sekarang satu dinar dah 2,500 dah lebih kurang. Saya simpan dinar lebih kurang 1,300 1,400. Sekarang dah dua kali ganda dah. Okey, sekarang kita nak bagi tahu untuk direct purchase kita ada 138 pieces, dengan untuk withdrawal 398. Yang mana lebih murah beli dekat withdrawal lah, semua maklum. Ha, Apa-apa beli dekat akaun JSS baru bawa keluar item apa yang kita nak. Hmm. Kat sini kita sertakan balance dia berapa yang ada. So kalau ada orang beli, contoh ada hamba Allah ni beli 398 habis. So dah tak ada next item dia lah. So boleh tuan-tuan dengan puan-puan jangan beranggapan kalau kita tak ada item tu, kita tak patut syariah. Sebab kita sebab meme goal, kita tak tahu yang mana tuan-tuan dengan puan-puan nak keluarkan item apa. So kita buat berdasarkan kita punya kajian lah. Kita akan tengok item apa yang orang selalu ambil, apa semua kita akan buat item tu. Contoh kalau satu dinar dah habis, tuan-tuan dengan puan-puan boleh ambil setengah dinar, dua keping, ataupun boleh ambil 5 gram yang berdekatan lah. Okay. Ni untuk produk lah. Produk tuan-tuan dengan puan-puan boleh boleh belik lagi lah. Produk item apa yang kita nak kan. Hmm. Okey, seterusnya uh, saya pergi dekat bahagian JSS. Mungkin tadi saya dah cakap pasal JSS. JSS, mungkin ada yang baru dalam ni, dia tak tahu apa tu JSS. Ni akaun saya lah. Ha, saya pun tak banyak sangat gram, tapi insyaAllah ada je. Yang penting, yang penting dalam ni kita nak bagi tahu konsisten lah menyimpan emas. Okey, sekarang kita di bahagian My JSS lah. Mungkin dekat phone sebelah kiri, boleh buka phone sekarang. Di sebelah kiri ada garis tiga dekat situ. Yang mana bila kita tekan, ada drop down. Boleh tekan dekat JSS dan ada drop down lagi, ada keluar My JSS lah. So boleh tekan kat sini. My JSS ni kira kalau bank dia bank statement macam tu lah. Ha. Okey, so kita boleh, kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Okey, tak ada apa-apa soalan. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, di My JSS, dekat sini kita akan state lah. Okey, yang ni Go Save Storage. Maksud JSS tu Go Save Storage. Lepas tu ada nama. Lepas tu ada berapa per gram, 587 per gram. Lepas tu ada berapa balance, 7.5. Okay, so yang ni adalah MIM code lah. Nombor keahlian. Yang mana MIM 180. Ni saya punya lah. Kalau ada sesiapa yang nanti saya tunjuk untuk features third party purchase. So boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh ingatkan lah. Nombor MIM 180. Okey, yang ni seterusnya kita sambung ke My JSS Balance. Yang mana yang ni baki tuan-tuan dengan puan-puan yang mana dah simpan emas sikit-sikit, sikit-sikit tu kan. Dia ada dekat dalam ni. My JSS Balance. My JSS Value ni berdasarkan kalau saya jual pada hari ini. Ini adalah nilai dia. My JSS Value ni 4,080. Kalau saya jual 7.5 gram ni, saya akan dapat 4,080. Okey, tu tak apa, nanti saya cerita di bahagian sellback. Okey, average GSS purchase. Yang ni ramai yang menanyakan, average GSS purchase ni dia buat kiraan dia macam mana? Okey, saya bagi tahu, upcoming memang kita akan fikir macam mana nak average kan, kalau ada cancel ke, ada apa dah jual ke, kita boleh kirakan insyaAllah upcoming lah, upcoming features. Okay, average JSS purchase ni daripada awal saya beli, contoh saya beli tahun 2022,
Sampailah sekarang saya beli tahun 2025, semua harga tu dia akan average kan. Ha, yang tu untuk sekarang lah. Upcoming insyaAllah kita akan upgrade sistem kita yang mana dia akan tolak. Contoh kita dah jual tu, dia akan start daripada mana pula? Start yang daripada balance yang kita ada lah. Kita akan buat macam tu insyaAllah. Sebab sekarang ni average JSS purchase ni daripada awal kita beli, daripada awal contoh daftar pada tahun 2023, time tu beli sampai sekarang kita. So semua harga tu dia akan average kan. So macam ni lah. Kalau saya tengok macam ni, untunglah tu 380 average price kita. Hmm. Okay, yang ni semua sebab sekarang kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ambil item dekat mana-mana cawangan kita ataupun HQ, diorang kebiasaannya tak bagi resit lah kecuali diminta. Okay, sebab resit kita semua boleh boleh generate dekat dalam sistem lah. Tuan-tuan dan perempuan boleh check dalam sistem ataupun account masing-masing. Okay, contoh macam ni saya buat belian. Saya buat belian ni. Ni detail dia lah yang mana uh, ada wakalah apa semua. Okay, ni detail dia. 99 waktu ni beli 570 lah. Sekarang dah 587 tak silap saya. 587. Okey, yang mana nak dapatkan invoice boleh tekan dekat invoice lah. Okey. Ni ada detail dia semua. Boleh tengok. Okey, yang ni lah tuan-tuan boleh simpan, boleh print dan sebagainya lah. Okey, payment pun sama. Sekejap, dia tahu keluar apa. Ha. Ni lah saya guna FPX apa semua. Okey. Sekejap, siapa? Okey, yang ni kita boleh tengok lah. Boleh tengok daripada awal beli sampailah sekarang. Hmm. Yang ni tuan-tuan boleh tengok sebab memang kita ada record benda ni. Okey, yang ni bahagian sell back yang mana saya pernah jual. Ah, yang ni saya jual pada inilah 25/1 hari tu. Apa tu saya simpan je lah sikit-sikit. Saya physicalkan apa semua. Okey, yang ni withdrawal. Ni semua item yang semua ada record. Kalau kita cancel ke apa semua ada record lah. Yang pernah keluarkan gram kan. Yang ni. Ada 1 gram, ni setengah dinar apa semua. Itu exchange. Untuk exchange ni, sekarang kita hanya terima yang ada KLAC office sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita pergi bahagian purchase pula. Bahagian purchase. Okey, bahagian purchase. Okey, ini mungkin ramai tak tahu. Mungkin bukan ramai tak tahu. Mungkin ada yang tak cukup tahulah. Ha, sebab saya dapati ada banyak isu bahagian ni lah. Yang mana own JSS account, third party JSS account. Maksudnya dia nak beli selalunya ada masalah dekat sini. Ha, okey. Bahagian ni okey, yang ni untuk beli gold serendah RM50. Ha. Yang mana beli sikit-sikit dah cukup gram baru bawa keluar, baru buat withdraw lah. Ha. Okey, yang ni kita boleh pergi bahagian purchase, boleh pergi kat bahagian JSS, lepas tu ada drop down ada purchase. Ha. Okey, so sekarang kalau ni bahagian purchase yang mana kalau tuan-tuan dan perempuan nak beli di account yang mana kita buat serendah RM50 tu kan. Boleh beli kat sini. Okay, own JSS account adalah account sendiri. Contoh saya nak beli untuk account sendiri, saya tekan kat sini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus eh. Hmm. Mungkin pernah ada masalah ke beli FPX tak lepas ke apa semua, boleh bagi tahu terus. Mungkin saya bantu jawabkan. Okey, own JSS account ni yang mana kita boleh beli serendah RM50. Kat sini dia beritahu minimum purchase RM50. Ah, you can purchase gold up to 2 juta ringgit lah. Itu value yang Mim ada sekarang. Kat bawah ni ada state lah 3,631 gram. Ah, Okey, own JSS account ni kita boleh beli serendah RM50. Contoh saya tekan 50, dia akan automatic keluar lah. Dulu siapa pernah beli RM50 tahun 2023, 2024 masih dapat 0.1 lagi macam tu.
Tapi sekarang sebab harga emas makin naik, so RM50 ni dapat 0,08 saja. Contoh nak beli 51 boleh. Ada yang tanya kan, adakah kena genap ke, kena ganjil ke? Dia boleh. Serendah RM50. Nak beli 51, 50 sen semua boleh. Hmm. Yang mana, okey, kat dalam ni, Dr. Zarudin nasihatkan kita supaya sertakan baki dalam akaun JSS. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan tak perlu khawatir. Kalau beli di akaun JSS, kita dah ada sediakan baki. Yang mana kita jual emas berdasarkan bersandarkan dengan emas fizikal, bukan emas kertas lah. Kita adakan emas dulu baru boleh jual beli. Hmm. Okey. Contoh, okey, mungkin ada yang nak tanya, boleh beli by gram ke? Boleh. Contoh saya tekan 5 gram dekat sini, dia akan automatik keluar lah. 2,935. Sekarang mahal dah 5 gram dekat 3,000 dah. Okey, seterusnya kita pergi dekat third party JSS account. Okey, yang ni mungkin ramai tak tahu. Okey, yang third party JSS account ni hanya valid untuk 18 tahun dan ke atas saja. 18 tahun dan ke atas. Yang mana boleh belikan untuk orang lain, untuk reseller boleh belikan untuk downline. Kalau untuk family boleh belikan untuk anak-anak, mak, ayah, boleh tekan dekat third party JSS account. Okey. Okey, third party JSS account ni, baru ni ada beberapa isu yang mana tersalah beli untuk orang lain. Okey, saya nak maklum awal, untuk third party ni, kalau tersalah beli, and boleh inform ke admin apa yang kita boleh bantu, kita boleh bantulah. Tapi saya nak bagi tahu awal, kalau kita tersalah beli untuk orang lain, non-refundable lah. Kita tak dapat refund. Okey, contoh sekarang, meme satu, saya tekan lah. Saya tekan. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 lah. Saya tekan. Nombor ni dia akan automatik keluar nama lah. Ha. Okey, contoh tuan-tuan dan perempuan nak belikan untuk sesiapa lah. Ha. Contoh saya tekan 10953. Contoh saya nak belikan untuk siapa nama ni? Nur Munirah binti Abdul Samad kan. Okay, so saya tekan dekat sini nombor meme code dia. So saya masukkan amount. Saya masukkan amount contoh RM50. Ha. So kita pembayaran melalui FPX. FPX ni sampai kat sini adalah sampai ke payment gateway lah. Untuk buat bayaran, link dengan bank apa semua tu. Okay, so kalau kita dah settle apa semua, so gram ni akan masuk dekat Nur Munirah ni lah. Dan saya pun akan dapat receipt, dia pun akan dapat receipt lah. Yang mana akan dapat kalau dekat My JSS kita ada state third party JSS account. Okay. Okay, third party JSS account. Tapi semua tak perlu risaulah sebab MIM bukan komitmen bulanan. Kita ada lebihan duit, kita boleh menyimpan. Tak ada, tak apa, tiada masalah. Tak ada pun isu kena terminate account ke, contoh nak kosongkan account kan, nak jual semua, tak ada isu terminate account. Kita boleh, tak ada masalah. Ha, Lifetime punya account. Tak ada kena charge apa-apa pun. Simpan dalam account JSS bertahun-tahun pun tak kena charge. Mungkin ada simpan di certain tempat. Kalau dalam account dia mungkin ada charge lah. Contoh ada charge tahunan lah. Contoh deposit punya charges lah 0.5% lah per year. Ada annual fee. Kita tak ada. Kita boleh simpan lah. Nak simpan 1 kilo ke, nak simpan berapa banyak pun tak ada masalah. Okey, seterusnya kita pergi bahagian sellback. Ada semua okey ke bahagian purchase ni? Ada yang nak tanya ke? Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh terus tanyalah. Boleh boleh chat terus dalam ni. Okay, seterusnya kita pergi bahagian sellback. Ataupun saya laju ke, saya nak patah balik, boleh maklumkan. Okey, ini bahagian sellback lah. Ha. Okay, bahagian sellback. Okay, bawah tu payment detail lah. Takut ada yang termasuk duit nanti. Okey, ni kalau saya nak jual emas. Kat sini, nak jual emas di dalam akaun JSS.
Mungkin ada yang nak tanya, tak apa, saya share sendiri. Sebab kita ada je customer yang beli emas besar-besar, dia dah withdraw emas fizikal besar-besar. Contoh macam tadi kita ada buat program exchange kan. Yang mana kalau ada tuan-tuan dan perempuan ada 100 gram, tapi sayang nak jual 100 gram, hanya nak guna duit sebanyak 2,500, 3,000 kan. Okey, boleh datang ke mana-mana cawangan Mim Gold yang berdekatan. Kita bawa emas tu, kita pergi dekat kaunter, kita cakap kita nak buat exchange. Untuk Mim Gold sahaja je. Dan yang ada KLAC office, ada pengesahan daripada KLAC. Yang mana nak tahu KLAC tu apa, boleh tengok belakang mana-mana emas yang dia beli, belakang tu ada tulis KLAC office lah. Hmm. Nanti kita pun cek, kita akan cek dengan KLAC juga, yang ini betulkah dia buat ke apa. Dan kalau betul, kita boleh masuk masuk ke dalam akaun JSS sama gram lah. Contoh bawa 100 gram, kita akan masuk dalam akaun semula 100 gram. Ha. Okey, selepas dah masuk dalam akaun 100 gram tu, kita dah buat exchange. Kita boleh buat sell back. Contoh, kita nak guna duit sebanyak RM2,000. RM2,000. So, dia akan bagi tahulah berapa gram yang akan ditolak. 3.6765 gram. Ha. Okay, dan harga sell back kat sini dia ada state dah 544 per gram. 544 per gram lah. Ha. So, kalau kita buat sell back di akaun JSS, polisi syarikat adalah 3 hari bekerja. Yang mana 3 hari bekerja. Contoh hari Ahad tak dikira. Contoh Isnin, Selasa, Rabu. InsyaAllah kalau buat pada hari Ahad, Isnin akan masuk. Kalau buat pada hari Isnin, sebelum pukul 6 petang, sebelum pukul 5 petang, silap. Sebelum pukul 5 petang, insyaAllah hari yang sama masuk. Hmm. Tapi kalau selepas pukul 5 petang tu, pada esoknya lah. Maksudnya, uh, hari Isnin selepas 5 petang akan dimasukkan, didebitkan duit tu pada hari Selasa pula. Tu macam tu lah. Mungkin siapa yang dah biasa sell back dengan kita, dia faham lah cara dia. Ah, so boleh tekan je continue sell back, dia dah confirm auto jadilah untuk jual, untuk sell back tu. Dia ada masuk satu lagi tu untuk confirmation lah, proceed. Okey. Semua faham ya bahagian sell back ni? Okey, bahagian sell back ni semua faham. Okey. Kalau ada yang tak faham boleh tanya. Mungkin. Lepas tu, okey, saya nak maklumkan juga. Minimum gold sell back maksudnya minimum untuk jual emas kita serendah 0.1. 0.1 saya tekan kat sini lah. 0.1 ni sebanyak RM54.40. Ha. Contoh kalau tadi beli RM RM50, tak lepas lagi lah. Paling-paling ada dalam akaun 0.1 gram. Okey. Okey, seterusnya kita pergi bahagian withdrawal. Okey, bahagian withdrawal ni yang mana kita nak withdraw physical melalui akaun atau withdraw dekat rumah, datang HQ, ambil terus saja. Tak ada masalah. Kalau nak post pun boleh, tak ada masalah. Kat sini ada billing detail, contoh nak belikan untuk orang yang tersayang. So, kita buat billing detail ni, nama kita, shipping detail ni buatlah untuk orang yang tersayang. Contoh ada yang PJJ ke, nak belikan emas untuk isteri ke apa semua boleh. Okey, search produk ni contoh. Ini kalau kita nak buat ni lah pengeluaran. Okey, contoh saya kat sini, saya tekan setengah dinar. Okey, setengah dinar. Saya tekan add. Okey, saya tekan okey. So, dia ada turun kat bawah ni. Ada tulislah berapa. Premium dia RM15. Premium fee ni kita panggil. Untuk semua mudah faham adalah kos upah. Kos upah. Premium fee. Total 15. JSS withdrawal 2.125 gram. JSS balance after withdrawal pun ada state 5.375 gram. Shipping fee kosong dengan total payable 15. Okey, yang shipping fee ni andai kata kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat post, bawah ni kita boleh pilih shipping method. Okey, mungkin sebelum ni ada juga isu yang mana dia beli dekat dalam sistem, dia dah siap buat withdraw, tapi dia tekan install collection dan dia bagi tahu yang emas dia tak sampai lagi kat rumah. Okey, kat bawah ni, uh,
Saya nak bagi tahu supaya kita peka kat sini lah supaya kita tak tersalah. Okey, yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat shipping, kita boleh tekan standard shipping post laju. Ha, sini saya tekan sini lah. Ha, RM15. So dekat dalam resit tuan-tuan akan ada shipping fee RM15. Ha, pastikan alamat dekat bahagian sini betul. Okey, standard shipping post laju RM15 lah. Hmm. Kalau standard shipping DHL 25, yang mana akan dapat OTP number lah, secure verification shipping with one time password by DHL. Yang mana DHL akan generate, akan serahkan OTP number ni kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana bila item sampai dia akan bertanyakan lah. Kalau tak sampai, tuan-tuan dan puan-puan boleh contact admin HQ kita. Okey, bahagian in-store collection Contoh tuan-tuan dan puan-puan beli emas dekat rumah. Lepas tu plan nak buat, nak collect sendiri kan. Okey, buat dekat rumah, beli kat rumah, bayar premium apa semua, datang ke HQ tinggal nak ambil saja. Boleh, tak ada masalah. Hmm. Okey, kat sini kita bagi tahu customer must collect the purchase within 30 days from the date of purchase. The customer hereby agree that all of the uncollected gold purchase shall be converted to the customer JSS account and the payment fee will be forgo by customer. Okey, kat sini mungkin semua tak ambil maklum. So saya peringatkan semula. Kalau yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang mana buat withdrawal melalui sistem kita, lepas tu bayar premium apa semua dan tak collect dalam masa 30 hari iaitu 1 bulan, dan emas tu akan automatic akan masuk ke dalam JSS account tuan-tuan dan puan-puan, dan premium fee akan burn lah. Uh, Tapi ada kata terlewat ke apa, boleh maklum kepada admin kita, mungkin admin kita boleh bantu extend kan lah. Ha. Okey, yang ni bahagian withdrawal. Okey. So, ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada apa-apa, saya teruskan semula dekat bahagian transaction lah. Okey, so sini kita pergi bahagian transaction. Okey, transaction ni yang mana emas kita keluar masuk. Kalau bank ada transaction bank kan, tapi ini transaction emas. Yang mana sale insentif kita ke apa semua masuk dalam ni. Okey. Yang pada sale insentif tu kalau masuk, kita pilih JSS account. Okey, ni daripada awal belian lah semua. Hmm. Tuan-tuan dan puan-puan boleh boleh buka kat sini. Nak download statement pun boleh, tak ada masalah. Hmm. Sini kan saya punya ni. Saya beli awal tahun 2022. Waktu tu harga emas RM286. Saya beli 0.25 gram. Tapi uh, yang mana baru start menyimpan tu, jangan rasa dah terlambat lah apa semua. Tak, selagi kita tak mula, selagi tu kita tak tahu. Macam saya, waktu ni 280 lebih ni memang waktu tu memang dah rasa mahal. Hmm. Sebab emas ni daripada dulu sampai sekarang orang akan berkata emas ni mahal. Ha. Okay, nak download statement pun boleh. Contoh nak download, kita boleh select range daripada bila. Contoh daripada awal bulan ke, daripada, kita boleh pilih berapa kita nak download statement kita daripada mana sampai mana. Okey, seterusnya kita pergi bahagian My Account. Okey, yang ada tanya postage ada insurans tak? Okey, saya pergi balik bahagian ni. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, okey, untuk postage sebenarnya kita tak ada cover by insurance Okey, sebab dalam ni memang sebenarnya shipping ni memang ditanggung oleh customer sendirilah, risiko dia. Ha. Tapi insyaAllah untuk penggunaan pos laju dengan DHL, ini kita pakai yang untuk goods value punya lah, yang mana untuk barang-barang berharga lah.
Ha. Yang mana kalau ada apa-apa memang dia akan contact kita dan kita akan contact pos laju sendirilah. Ya. Sebab kalau sebelum ni pun DHL dia ada buat dan dia hanya cover untuk value 5,000 dan ke bawah sahaja. Ha. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya kita pergi kat bahagian My Account. Okey, kita pergi bahagian My Account. Okey, kita pergi bahagian My Account yang mana kat sini kita ada order, ada redeem voucher, nomination, update profile, update bank information dengan change password. Okey, bahagian order ni yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan beli item direct purchase. Item direct purchase. Ha, tapi apa-apa pun kita prefer beli daripada JSS account dan bawa keluar withdraw lah. Ya. So kita boleh tekan bahagian order ni. So ni semua adalah item direct purchase lah. Yang mana kalau ni banyak beli gift ni. Ha. Okey, ini bahagian mana kita pernah jual emas. Kita pernah jual emas kan? Mungkin tuan-tuan dan perempuan pernah jual emas di Mim Gold. Yang mana nak check boleh pergi kat bahagian My Account dan bahagian Order. Bawah ni adalah list berapa berapa nilai yang kita jual dengan tarikh dia lah. Hmm. Okey, okey, ni bahagian order. Okey, seterusnya bahagian redeem voucher. Okay, redeem voucher ni yang mana bila siapa siapa yang pertama kali berdaftar ataupun ada kita punya reseller bagi voucher ke ataupun kita sendiri ataupun ada menang cabutan bertuah dapat voucher, kita boleh pergi bahagian My Account dengan redeem voucher ni. Yang mana boleh redeem voucher ni uh, sebab redeem voucher ni adalah bukan scan QR daripada handphone kita, maksudnya kan kalau kita pergi mana-mana kita nak buka link tu kita buka kamera kita scan untuk link kan, bukan. Yang ni kita ikat dengan akaun gold kita, yang mana voucher ni ikat dengan akaun gold yang mana tuan-tuan pegang tu adalah emas. Okey. Hmm. Okey, bila bila nak scan tu boleh request camera permission, ikut ikut syarat yang handphone tuan-tuan dan perempuan punya, ataupun scan image. Scan image ni tuan-tuan ambil gambar, lepas tu bila tekan yang ni baru dia akan attach file lah. Dia akan masukkan. Dia akan scan QR daripada file tu. Okay, anda kata phone tuan-tuan dengan perempuan dia punya kamera problem ke retak ke kan. Okay, boleh isi dia punya kod tu manually. Kod dia memang panjang lah. Ada ada 5. Setiap satu ni dia ada 6. 6 ada nombor lah, ada huruf, boleh isi sini. Selepas dah tu boleh tekan redeem voucher terus. Lepas tu bawah dia pula ada voucher redeem history. Yang mana berapa banyak dah pernah redeem voucher kan. Boleh check lah ni. Macam saya mungkin ni ada 2 orang yang baik bagi. So saya dapat redeem. Hmm. Okay, dia akan masuk kepada gold account kita dengan harga semasa lah. Dengan harga semasa. Okay, seterusnya bahagian kita pergi bahagian nomination. Okay, nomination ni yang mana kita letak pewaris kita lah. Pewaris kita. Apa-apa kalau tuan-tuan dan perempuan kita bukan nak ni tapi kita berjaga-jaga. Yang mana tuan-tuan dan perempuan andai kata kita punya masa dah sampai, ajal kita dah sampai, sebelum tu kita letak nomination ni yang mana kita tahu kita nak MIM nak contact siapa untuk menguruskan harta tuan-tuan dan perempuan dalam akaun. Hmm. Kalau boleh letaklah walaupun kita beli emas, kita keluarkan ke apa ke, yang penting kita dapat tahulah. Ha. Untuk mudah tuan-tuan dengan perempuan kalau ada harta dalam ni, tuan-tuan dengan perempuan punya waris pun dapat tahu.
Okey, yang mana saya nak beritahu kat sini, uh, yang ni, kita akan, upcoming kita akan ada buat program hibah lah. Yang mana kita akan buat, tuan-tuan dan puan boleh hibahkan dekat family ke apa semua. Dan sekalipun apa-apa ada faraid juga. Okey, untuk orang Muslim kita, nomination yang kita buat ni adalah untuk waris sahaja je lah. Yang mana dia bukan dapat harta yang ada dalam akaun tuan-tuan dan perempuan ni sepenuhnya. Dia hanya pewaris sajalah. InsyaAllah kita akan minta detail lah surat kematian ke apa semua tu. Barulah kita akan ni. Ataupun ada court order punya ni kan. Sebagai pentadbir harta, baru kita akan serahkan lah harta tuan-tuan dan perempuan. So boleh add nomination ni, boleh, tak silap saya, dua orang sahajalah, kita boleh tak? Contoh macam suami dengan isteri ke, nak letak anak sulung ke, boleh dekat dalam ni. Identification document ni adalah IC lah ataupun pasport bahagian depan. Okey, okey, boleh ya, boleh faham. Kalau apa-apa soalan boleh terus tanya. Okey, update profile. Okey, bahagian update profile ni, tengah perempuan boleh letak gambar apa semua, boleh ni. So boleh update profile lah. Nombor phone pun boleh update. Sekejap saya check. Nombor phone boleh update. Email pun boleh update. Dengan address. Okay, seterusnya bahagian update bank information. Okay, bahagian update bank information. Okay, update bank information ni yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh update bank, boleh pilih bank apa, nombor ni dengan, okay, selalunya ada masalah dari segi attach file ni. Okay, attach file ni yang mana kita nak bagi tahu bank statement tuan-tuan dan perempuan ataupun ada statement bahagian saya cakap sebab saya tak pasti sebab rasanya setiap bank lain-lain dia punya ni kan. Okay, contoh saya bagi tahu contoh lah yang ramai pakai Maybank atau CIMB Bank Islam pun ada dekat dia punya apa, dia punya apps kan. Kita boleh download, tuan-tuan dan perempuan boleh screenshot bahagian atas yang mana ada nama, logo bank, nombor akaun, itu sajalah. Untuk attach file dalam ni. So baru kita akan buat ni secara manual lah. So kita akan check kalau betul synchronize, barulah kita approve. Kalau tak synchronize, dia tak ni lah. Okay, ni lah kita boleh tengok view sample. Ni sample dia yang mana ada logo bank, ada nama kat tepi ni, betul nombor IC dia. Lepas tu ni betul ada nombor akaun. Sama tak dengan apa yang kita minta? Kalau tak sama memang akan reject lah. Hmm. Lepas tu boleh bila dah attach file apa semua boleh update bank information ni. Hmm. Boleh tunggu sehingga approve lah. Hmm. Okey. Seterusnya kita nak pergi ke bahagian change password. Okey, change password ni rasanya tuan-tuan dan perempuan tak ada masalah. Yang ada masalahnya adalah bila tuan-tuan dan perempuan ada akaun untuk anak. Okey. Sekejap saya tengok ada apa soalan. Berapa hari approve ya? Okey, untuk bank information 1 ke 3 hari bekerja. Hmm. 1 ke 3 hari bekerja lah untuk approve. Kita akan check. Okey, seterusnya di bahagian change password. Okey, yang ni untuk tuan-tuan dan perempuan biasanya tak ada masalah. Yang bermasalahnya adalah bila akaun untuk anak-anak. Lagi-lagi dah 18 tahun dan ke atas. Dan ke atas. Yang mana tuan-tuan dan perempuan rasa anak dah boleh menguruskan kewangan dengan sendiri. Kita kita yang beranggapan macam tu. Tapi situasinya yang berlaku sekarang adalah tidak lah. Kebanyakan yang risaunya bila tukar password, anak-anak boleh sell back. Bila dah ada bank account tu, anak-anak dah reti belik apa semua kan, dah guna online ni, dia sell back lah untuk sekarang more to lifestyle kan. So anak-anak ni dia akan tengok pada handphone baru apa semua tu. So
Saya sarankan kalau betul-betul tuan-tuan dan perempuan dah bersedia untuk bagi akaun anak, so bolehlah untuk change password untuk anak. Ah, Maksudnya bagi access lah untuk dia. Tapi ada kata kalau tuan-tuan dan perempuan bila dah login, nak tukar password baru, pernah ada trigger orang login account tuan-tuan dan perempuan ke, tuan-tuan dan perempuan boleh change password. Ha. Okay, change password ni masuk current password kita sekarang, lepas tu masuk password baru dengan retype password baru lagi. Okay, okay. Ada apa-apa soalan? Okey, okey. Yang ni bahagian bawah ni untuk reseller ataupun sesiapa yang nak mencari downline. So boleh sebelum ni kita bagi link kan. Link ni pun boleh copy ataupun scan QR ni. Tuan-tuan dan perempuan boleh bagi QR ni dekat downline-downline lah untuk scan. Okey. Okey. Kita pun nak tamat dah kelas kita. Saya pergi ke untuk last kali lah. Bahagian contact us. Okey, bahagian contact us. Okey, bahagian contact us ni, yang mana tuan-tuan dan perempuan yang mana tak tahu lagi nombor phone kita punya mana-mana cawangan, boleh buka dekat sistem. Kalau handphone di sebelah kiri ada garis tiga, boleh tekan, ada menu bawah sekali tu ada contact us. Okey, so kat sini kita boleh tengok Shah Alam HQ, ada address, boleh ni. Ah, Mungkin ada yang tanya kat mana alamat dia kan. Saya nak pergi ni tak tahu. Okey, boleh buka website kita, contact us, boleh tekan take me there. So dia akan buka ke Google punya location lah. Okey, kat sini ada alamat dia dan nombor phone ni pun boleh WhatsApp. Semua nombor 03 ni kita punya office ni semua boleh WhatsApp ataupun boleh call saja. Call during office hour. Contoh Monday to Saturday 10 pagi hingga 6 petang. Boleh tuan-tuan dan perempuan boleh call lah. Friday break kita punya break 12.30 hingga 2.30 petang. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada call pukul 2 tu tak angkat, mungkin staff kita tengah rehat lagi lah. Okey, sama dengan Bangi, Bangi pun sama ada. Kita ada dekat Shah Alam HQ kita. Lepas tu kita ada di Bangi branch. Lepas tu kita ada di Jitra di dekat Kedah lah. Lepas tu kita ada dekat Alostar, kita ada dekat Bertam dan kita ada dekat Johor Baru. Okey, upcoming insyaAllah kita akan bertambah lagi lah untuk cawangan kita. Okey, okey, boleh ada apa-apa soalan lagi? Bahagian contact us. Okay, insyaAllah upcoming memang kita akan buat untuk pengenalan sistem untuk reseller kita yang mana mungkin nak tahu dia punya monthly sale ke apa semua tu, kita akan buat for next session lah. Next session tu mungkin bulan depan atau bulan ni juga saya tak pasti, bergantung kepada PIC yang menguruskan online class ni. Okey, boleh ada apa-apa soalan lagi? Semua faham eh? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Kalau luar daripada topik pun boleh boleh tanya juga dalam ni. InsyaAllah saya akan bantu menjawab lah. Mungkin ada yang nak tanya boleh chat. Malu ke nak buka mic? Okay, boleh je chat dalam ni, boleh komen. Saya akan bantulah. Okay, saya bagi masa sampai 11 kita 11.25 lah. Kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah kita akan tangguh kita punya kelas pagi ni. Kalau anda kata ada terlintas apa-apa soalan ke, boleh tanya terus. Ya, ada apa-apa soalan?
Okay, ada soalan. Okay, cek eh. Okay, nak tengok polisi kat mana ya? Okay, boleh pergi dekat bahagian home. Okay, saya share ni. Okay, boleh pergi kat bahagian home. Tuan-tuan boleh turun ke bawah. Okay, kat sini kita ada bahagian product disclosure sheet lah. Yang mana untuk account MIM ni, semua boleh tengok dekat bahagian sini lah. Product disclosure sheet. Hmm. Hmm. Untuk Remy MIM kita ada ni lah bahagian product disclosure sheet. Lepas tu kita ada reseller handbook ni lah untuk our reseller punya handbook. Okey, untuk yang ni saya dah maklumkan tadi yang kita akan buat satu session lagi yang kita akan mendalam bahagian product disclosure sheet, apa tu JSS punya ni, reseller handbook, polisi. Ha, InsyaAllah kita akan buat for next session. Hari ni saya buat untuk umum lah yang mana penggunaan untuk semua pakai. Yang mana semua mungkin ada yang tak tahu mana nak beli, mana nak tengok news, apa semua. Kita boleh tengok kat situ. Okay, lagi ada apa-apa soalan lagi yang nak tanya? Okay, SSS bila nak buat? Okay, SSS ni, okay, untuk silver. Okay, insyaAllah upcoming kita akan ada features barulah yang mana kita sekarang ni kita hanya ada GSS yang mana Gold Safe Storage. Upcoming, insyaAllah kita akan adakan untuk account silver lah. Maksudnya Silver Safe Storage. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh menyimpan silver juga dalam account sikit-sikit. So MIM pun akan ada keluaran baru, maksudnya produk-produk silver lah. Kita akan ada 1 dirham, 5 dirham, 10 dirham. Lepas tu kita ada silver bar pula. InsyaAllah yang tu saya tak pasti lagi bar yang macam mana kita akan buat. Mungkin 100 gram ke atas ke 50 gram ke atas ke. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh nantikan lah untuk bar dia. Betul, sebab silver naik lagi tinggi dari emas. Betul. Okey, untuk harga silver pula mungkin ada yang tak tahu lagi. Silver pun harga kenaikan dia lebih tinggi daripada emas. Tapi cuma kita maklum yang harga emas value yang kita nampak sekarang 1 gram 500 lebih. Tapi untuk silver dia 1 gram sekarang lebih kurang harga market sekarang 7 ke 8 ringgit. Sebelum ni hanya 3 ringgit 4 ringgit je. Sekarang dah 7 8 ringgit lah. Dia macam tu silver ni. Kalau dirham dia bukan 1 gram. Dirham adalah 2.975 gram. Hmm. Okay lah. Bila tuan-tuan perempuan login boleh tengok kat silver dirham ni. Okay, kat sini boleh tengok lah produk info ni. Ah, Silver 999, berat dia 2.975 gram. Kat sini. Okey, sebab sekarang mungkin ada yang tanya pasal silver kan, maksudnya dirham. Dirham kita hanya boleh beli melalui direct purchase saja, tak ada withdrawal lah sebab kita belum ada lagi account silver. Yang mana upcoming memang kita akan buat untuk silver safe storage. Boleh tuan-tuan dan puan boleh simpan sikit-sikit dan keluarkan silver mana yang tuan-tuan dan puan nak. Okey, untuk sekarang hanya untuk direct purchase sajalah. So boleh tengok lah kita ada 10 dirham, ada 1 dirham. Upcoming insyaAllah kita akan keluarkan untuk 5 dirham pula. Ha. Okey, lagi ada apa-apa soalan? Hmm. Lagi ada apa-apa soalan lagi? Kita apa kita extend lagi. Kita punya ni sampai pukul 11.30 lah. 3 minit kita bagi peluang lagi. Okey, yang mana sekarang yang pernah beli dirham pada awal-awal MIM buka dulu mungkin belas-belas ringgit sahaja.
Dan sekarang dah RM33 per dirham. Maksudnya satu dirham sekarang nilai dia RM33. Kalau nak murah, tuan-tuan dan puan boleh ambil satu dirham 10 pieces ni RM310 lah, ataupun 10 dirham sama juga RM310. Mungkin ada yang minat simpan dirham, boleh juga, tak ada masalah. Hmm. Sebab harga dirham, harga silver ni naik lagi tinggi daripada emas. Ha. Tapi ya, untuk harga semasa dia, dia bergerak juga untuk harga semasa dia. Tapi untuk direct purchase kita dirham, memang kita fix price lah. Ha. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okey, kita ada 1 minit lagi, 11:30. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita akan tutup kita punya kelas pagi lah, insyaAllah. Okey, sekejap saya check. Ada apa-apa soalan lagi ke? Okey, insyaAllah dah pukul 11:30 pagi, 11:30 dah. Okey, kalau dah tak ada apa-apa soalan, okey, terima kasih kepada semua yang sudi join untuk pengenalan asas tentang sistem MIMGOL. InsyaAllah kami kita akan lebih mendalam lagi lah, yang mana kita akan ceritakan tentang product disclosure sheet ataupun polisi-polisi di MIMGOL lah, untuk akaun MIMGOL. Dan insyaAllah kita akan untuk reseller pula, insyaAllah kita akan buat satu kelas lain pula. InsyaAllah untuk siapa yang smart saver yang tak jadi reseller pun boleh join. Tapi kita akan more tu cerita pasal about monthly sale, macam mana nak tengok sale insentif, pengiraan dia dan sebagainya lah. Ha, InsyaAllah tu kita akan buat for next session. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana hari ini berkelapangan boleh datang ke mana-mana cawangan Mimgol ataupun yang free. Ada apa-apa soalan ke, yang yang tak pernah datang boleh datang ke HQ Mimgol ataupun mana-mana cawangan lah. Kita buka hari ini pukul 10 pagi hingga 6 petang. Yang Isnin hingga Sabtu 10 pagi hingga 6 petang, kecuali hari Jumaat lah, yang mana kita akan berehat pada 12:30 hingga pukul 2:30 petang. Ha. Okey, terima kasih yang sudi hadir. Yang mana kalau saya ada terkasar bahasa ke, penyampaian saya laju ke, saya minta maaf. Kalau ada apa-apa soalan, boleh direct contact dengan kita punya admin, yang mana macam saya beritahu tadi, boleh pergi kat contact us. Boleh contact, boleh call. Contoh nak komen cara saya punya penyampaian through admin kita pun boleh, tak ada masalah. Kalau yang mana yang tak pernah datang boleh datang, yang tak pernah pegang emas ke apa semua boleh datang ke mana-mana cawangan kita lah. Nah, yang nak tengok sendiri dulu boleh. Yang mana dalam ni yang first time, insyaAllah boleh datang dulu, kita buat sesi suai kenal, ataupun admin kita ataupun staff kita boleh bantu untuk ceritakan tentang lebih lanjut lah. Hmm. Okey, insyaAllah. InsyaAllah kita tangguh kita punya kelas pagi ni dengan tasbih kifarah dengan suratul As.